Nak tahu rahsia kulit wajah licin, cerah dan bebas cela tanpa perlu berbelanja besar? Cubalah scrub wajah alami menggunakan tepung beras dan minyak jarak. Tepung beras terkenal sejak turun-temurun sebagai agen pencerah dan pengelupasan lembut. Ia membantu menanggalkan sel kulit mati, mengurangkan bintik hitam dan menjadikan kulit lebih berseri serta halus. Minyak jarak pula syarat dengan asid lemak yang membantu melembabkan kulit secara mendalam, mengurangkan jerawat dan mempercepatkan proses pemulihan kulit yang rosak. Caranya sangat mudah dan boleh dibuat sendiri di rumah. Ambil 1 sudu besar tepung beras, campurkan dengan 1 sudu kecil minyak jarak dan sedikit air suam. Gaul hingga menjadi pes pekat yang mudah disapu. Sapukan pada wajah yang telah dibersihkan, urut perlahan secara bulatan selama 2-3 minit untuk membantu pengelupasan dan penyerapan bahan. Biarkan selama 5 minit sebelum bilas dengan air suam. Amalkan 2 kali seminggu untuk hasil paling optimum dan kulit yang lebih sihat. Rahsia ini bukan sahaja jimat, malah selamat digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Selamat mencuba dan rasai perubahannya sendiri di rumah dengan bahan semula jadi yang mudah didapati.